Esok Jumaat malam Sabtu masuk saja waktu maghrib, kita telah berada pada malam nuzulul Quran. Allahu akbar. Malam yang sangat hebat kepada kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah menerima wahyu. Baginda Rasulullah menerima Al-Quran sebagai sesuatu ingatan dan juga pedoman. Baginda Rasulullah menerima Al-Quranul Karim untuk disampaikan kepada kita agar kita menjadi seorang yang sentiasa dengan Al-Quranul Karim. Jom kita berdoa dengan Allah. Ya Allah, tolong berikan kepada kami nikmat membaca Al-Quran. Kami sentiasa dengan Al-Quran. Lahirkan daripada kami zuriat-zuriat yang akan bersama-sama dan menghafal Al-Quranul Karim. Ingat, Al-Quran diturunkan buat kita. Salah satu, ia merupakan surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Tolong, walaupun sekali, tolong kita mampu mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Tolong jangan pernah jauh dengan Al-Quranul Karim. Kita nak setiap hari melazimi Al-Quran. Malunya kita kalau kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan dah seminggu kita tak baca Al-Quran, dah sebulan kita tak sentuh Al-Quran, dah setahun kita tidak pernah membacanya. Jangan jadi orang yang malu apabila berhadapan dengan Allah, sedangkan Allah sentiasa memberikan peluang kepada kita untuk membaca kalamnya. Sebar-sebarkan esok malam nuzulul Quran, malam terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah, jom berterima kasih kepada Allah.